Aku nak tanya, kau ke yang bunuh Hakim masa race hari tu? Ya, memang aku yang bunuh Hakim. Sebab dia main gila dengan aku. Apa tu? Kemarin besar! Ya Allah, api besar! Lihat sampai tangan! Apa tu? Kemarin besar! Ya Allah, Allah cedera! Jangan dekat! Jauh sikit! Bangun! Sedar tak? Dia tak gerak langsung! Takutlah apa ni? Kenapa semua orang panik ni? Kita kena buat apa? Cepat! Kita orang lain! Hakim! Bangun Hakim! Kamu okey tak? Jawab aku! Jangan ambil gambar dia! Pergi! Tidak! Baik, berhati hati. Bawa dia lambat. Banyak-banyak sabar bro. Tuhan lebih sayang dia, kita doakan dia tenang. Macam mana kau organise pekerja kau sampai ada peserta kau yang mati? Aku dengan orang-orang aku dah check semua dah, tak ada apa-apa yang tak kena pun. Aku tak masukkan kau dan orang kau, tapi orang lain yang dengan tim kau. Hey, apa masalah kau ni? Hey, aku tahulah plan kau. Kau memang saja nak agar-agarkan kami kan? Apa bising-bising ni, sini hospital? Kalau nak bergaduh, sila keluar di sini! Nasib baik sini hospital. Kalau tak, pecah muka kau aku hentak. Cis, kau ingat aku takut dengan kau. Kau ingat muka aku ni apa? Ini bukan kemalangan biasa. Ini keskianat. Aku harap si pelaku tertangkap. Man, jumpa aku dekat office aku sekarang. Ada hal kau perlu buat. Okey, aku datang. Apa pula yang kau buat ni, Andy? Ada apa kau nak jumpa aku malam-malam ni? Aku letih baru balik kerja. Kau apa hal pakai uniform datang sini? Kau nak bagi kantai ke apa ni? Kalau tak bersalah, buat apa nak takut? Sekarang apa kau nak ni? Aku nak kau settlekan kes ni bagi clean. Boleh, tak ada hal. Tapi aku nak habuan aku malam ni juga. Aku akan ikut apa saja yang kau minta. Kau punya pasal, aku masuk kerja lambat. Nak kena balik rumah pula mandi. Alah bro, kat sini kan boleh mandi. Lepas tu boleh terus pergi kerja. Habis tu uniform aku ni tak tukar ke? Aku ni berpangkat, kena jaga penampilan. Aku kena pastikan semua staf hormat aku, baru dia orang percaya dekat aku. Thanks Abang Polis, malam abang nampak hebat sangat. Hai, terima kasih. Senang hati dapat tolong. Untuk kau Andy, kau sangat-sangat membosankan. Okeylah abang-abangku, saya nak balik dulu, ada banyak kerja nak buat. Lupa nak tanya, siapa nama dia? Melissa, perempuan simpanan para VVIP. Rasman, selagi kau jadi anjing aku, tak ada siapa pun dapat jatuhkan aku. Atas jalan kita sama, tak kira ban, tak kira warna, hati sama, jiwa membara, kita leader tiada beza.
satu langkah, satu tenaga. Dalam gear yang sama, tak perlu siapa lebih perkasa. Sebab kat jalan raya, semua ada cerita. Kita rider, tiada beza. Tak kira dari mana, semua saudara. Atas jalan kita jaga sama. Kalau jatuh bangun sama-sama. Kita rider, tiada beza. Satu nadi, satu suara. Di lorong gelap atau cahaya, kita tetap satu sampai bila-bila. Line up panjang macam rentak lagu, kiri kanan semua steady lalu. Tak kira stok atau modify padu, yang penting hati bukan tipu. Lampu neon cermin mata, rim berputar macam cerita. Semua rasa vibe yang sama, bila enjin hidup hilang semua duka. Dalam gear yang sama, tak perlu siapa lebih perkasa. Sebab kat jalan raya, semua ada cerita. Kita rider, tiada beza. Tak kira dari mana, semua saudara. Atas jalan kita jaga sama. Lihat motor ni, tayar dah haus teruk. Betul, kena tukar tayar baru. Servis lain macam mana? Saya periksa bahagian dalam dulu. Tayar belakang ni dah nipis, kena tukar. Aku periksa minyak hitam tadi. Okey, aku ambil spare part dalam store. Rantai ni ketat, kasih longgar sikit. Wah, makin hari makin cekap kau repair motor. Mana ada cekap bang? Biasa je ni. Nash, lepas ni datang jumpa aku kat office sekejap. Ya, baik bang. Ada apa bang? Saya ada buat kesalahan ke? Relax lah, duduk dulu. Abang ada benda nak tanya. Dah sebulan kau kerja, macam mana kerja kat bengkel aku ni? Selesa tak? Alhamdulillah bang, selesa sangat. Memang kena betul dengan minat saya. Thanks bang sebab terima saya. Nash, ini duit kau untuk bulan ni. Alhamdulillah, terima kasih Abang Eddie. Apa plan kau untuk duit gaji ni? Saya nak kumpul gaji saya untuk buka syarikat motor. Wah, ikan keli belado sedap ni. Wah, ibu sedapnya ikan keli belado. Ni semua ibu masak khas untuk Nash. Hei, jangan sentuh, cuci tangan dulu. Awak ni tak habis-habis manjakan budak ni. Sebab tu dia makin melampau. Ish, abang ni tak baik macam tu. Dia kan anak kita juga. Tapi dia kena faham tanggungjawab dia. Tak habis-habis dengan kawan mak rempit dia tu. Dasar sampah masyarakat. Diamlah! Berani kau thanking aku? Kau ingat kau tu hebat sangat ke? Numpang kat rumah aku. Kebaik. Kau tu polis tapi tak ada maruah. Jangan! Kau cakap aku tak ada maruah. Habis tu kau tu bermaruah sangat ke? Sampah! Kau kemas semua pakaian kau. Lepas tu berambus keluar dari rumah aku. Faham? Ibu, sakit ibu. Inilah kau dah berapa kali ibu cakap jangan melawan abah kau. Ibu, Nash rindukan ibu. Nash rindukan masakan ibu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau cucurilah rahmat ke atas roh ibuku. Ya Allah, tu syarikat motor Abah Syam. Syukurlah awak datang. Tolong tengok papa saya tu. Kenapa dengan Abah? Dia okey ke tu? Saya tak tahu. Dia cakap polis nak tangkap dia. Dia dah macam tak betul. Mana dia? Bawa saya jumpa dia. Ikut saya, cepat. Papa, Nash datang ni nak jumpa Papa. Nash, mari datang dekat depan Abah sini. Abah, kenapa boleh jadi macam ni? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya pun tak tahu, semua jadi rumit sangat. Abah dah kena perangkap. Semua ni angkara Andy, dia cuba nak jatuhkan Abah. Polis tengah datang nak tangkap Abah. Abah, polis dah datang kat luar rumah kita. Apa polis? Kita kena pergi sekarang. Cepat, Jangan tunggu lagi, Atam.
Ada apa ni Encik? Tolonglah Encik, papa saya tak salah. Nanti Tuan Razman sampai, biar dia cakap sendiri dengan diorang ni. Assalamualaikum, kami terpaksa menahan Encik Hisham atas penyebab kemalangan maut 2 hari lepas. Waalaikumsalam, apa Abah buat kat sini? Sejak bila Abah masuk kerja balik? Apa yang kau buat kat rumah ni? Kau dah tak ada rumah dah ke? Ni rumah Abah Syam lah. Abang angkat Nash. Dia bukan orang jahat. Oh, dah ada abang angkat rupanya. Baguslah, lagi aku suka. Kamu berdua pergi masuk tangkap lelaki kat dalam rumah tu. Tak payah gari tangan aku tahulah jalan sendiri. Tak boleh, ni arahan. Papa, tolong jangan tinggalkan Milea. Sayang, buat sementara ni Abah suruh Nash jaga Milea. Abah Nash yakin Abah tak bersalah. Nash janji akan usaha selamatkan Abah. Nash, sekarang dengar apa Abah nak pesan. Nash, tolong tengokkan Nelia untuk Abah. Abah dah hairkan peguam untuk Nash. Papa, saya minta maaf saya. Awak risau, nanti saya cari jalan untuk selamatkan Abah. Nash, tunggu dulu. Sorry, saya kena balik dulu. Ada banyak urusan lain. Nanti saya datang lagi teman awak. Buat apa kau balik sini? Pergilah tinggal dekat rumah Abah angkat kau tu. Puas ke hati Abah sekarang dapat hukuman tak salah? Puas ke? Kesian Abah kau kena tangkap. Tapi anak dara dia mantap. Aku suka. Kurang ajar! Biadab! Kau dengar sini ni. Kau berani sentuh dia. Kau mati kat tangan aku. Kalau aku sentuh dia juga kak, apa kau boleh buat? Aduh, sakit lah bodoh! Badan muka kau kurang ajar. Gila lah kau! Kena gigit sikit pun dah sakit kah? Ada apa ya Encik nak jumpa saya? Sila duduk dulu Encik. Saya peguam wakil Encik Hisham ingin sampaikan amanat kepada Encik Nash Ikmal. Amanat apa tu Encik? Saya kurang faham. Amanat untuk Encik Nash ambil alih syarikat beliau. Maksud Encik syarikat Black Phantom ke? Tapi kenapa mesti saya? Kan dia ada anak untuk urus. Sebab kau adalah leader head Revista Prime. Abang J, abang buat apa kat sini? Aku di sini sebagai bekas leader head Revista Prime tahun 2005 datang beri semangat kepada kau Nash. Aku pelik dengan kau Nash, kau tu leader head Revista Prime, tapi aku tengok Shan yang kena handle semua benda. Syam dah beri kepercayaan pada kau, dia lantik kau jadi leader head ganti tempat dia lepas 10 tahun dia pegang. Tapi kau tengoklah lepas kau pegang Revista Prime, apa yang kau buat dan apa yang terjadi. Zaman kami pegang Revista Prime sebelum ni tak ada jadi kes macam hari ni. Kes motor terbakar highway, kes sabotaj di Lita Lumba sampai meragut nyawa. Sepatutnya semua ni jadi tanggungjawab kau. Kau kena cari siapa dalang yang buat semua tu. Tapi kau diam je. Hakim kawan aku, yang aku anggap adik aku, mati tanpa pembelaan sampai hari ni. Tapi bang, saya tak boleh nak buat apa. Saya ni orang biasa je. Masalah saya pun saya tak mampu settle. Apa yang kau lemah sangat ni, ketua apa macam ni? Kau tak apa, macam mana Syam boleh pilih kau? Sekarang ni Syam dah bagi kau kuasa, harta, semua dia dah bagi. Apa kau nak tunggu lagi? Sekarang masanya kau bertindak. Aku nak tengok kau jadi diri kau yang dulu waktu Syam jumpa kau. Soal Nash yang pantang dicabar dan degil. Sekarang ni kau nak cabar aku ke apa ni? Kau cakap kau nak cabar aku ke? Aku cabar kau. Kau buktikan pada Syam yang dia tak pernah salah pilih kau. Baik, kalau itu yang korang semua nak, aku akan tunjukkan pada korang siapa aku lah! Macam mana dengan dia? Dia dah kembali jadi diri dia yang sebenar. Hello, Puan. Kau ada kat mana tu? Hello, Nash. Ni aku ada tengah lepak dekat Pantai Murni dengan Boy, Jebat dengan Evan. Ada apa kau call?
Kau dengar sini baik-baik, babe. Aku nak kau info dekat semua tim Revista. Esok malam pukul 9 ada meeting. Alamak, sorry esok tak boleh lah. Ada hal nak buat. Dia orang yang lain tu ada janji dengan orang. Aku tak peduli. Esok aku nak korang semua ada. Ataupun aku cari korang sampai dapat. Siaplah jantan ni, apa-apa hal tiba-tiba dia naik angin kat aku ni. Bodoh! Kalau dia orang menjual, aku membeli.